Serius lah guys, 1 jam je mochi ni dah boleh sold out. Kalau lambat, confirm gigit jari je. Aku sekarang ni dekat Seksyen 7 Shah Alam, gerai mochi Daifuku. Diorang buka pada pukul 4 petang, sampailah sold out. Tiap-tiap hari, tak pernah tak ramai. Confirm ada yang repeat. And dekat sini, banyak gila pilihan mochi. Contohnya, caramel, strawberry, tiramisu, pistachio dan macam-macam lagi. Sampai aku pun pening nak pilih yang mana. Jadi kalau korang nak datang Daifuku Mochi ni, make sure datang awal. Kalau tak, melepaslah korang. So, ni antara yang aku dah aim dari tadi. Lagi-lagi pistachio dia yang memang top seller dekat sini. Kalau tak ambil, rugilah aku. Kalau dah beli, tunggu apa lagi? Melantaklah kita. So, aku dah try yang pistachio ni. Gigit je, terus rasa lemak dia naik. Feeling dia smooth. Pekat dengan kulit mochi yang lembut sejuk tu. Serius puas gila. Bila makan tu rasa dia tak muak. Manis pun cukup-cukup. Kalau suka dessert yang chill dan penuh rasa, ni confirm kena try. So kalau dah lalu Seksyen 7 ni, memang wajib singgah Daifuku Mochi. Apa pun, makan dulu baru kamu. Jom kita!